Ramai orang cakap kalau nak jadi YB kena kaya. So betul ke nak jadi YB memang kena kaya? Satu, orang kata nak jadi YB kena kaya. Lepas tu orang kata lepas dah jadi YB tu akan jadi lagi kaya. So itulah benda-benda macam ni ramai orang tanya saya, betul ke? Orang tanya saya, patut tak saya jadi YB? Saya ni tak banyak duit. Boleh ke saya jadi wakil rakyat? So soalan ni adalah soalan-soalan yang memang selalu saya dapat. Jadi saya nak cerita sikit lah. Saya jadi wakil rakyat pada tahun pertama adalah pada usia saya 27 tahun. Adakah saya datang daripada keluarga yang kaya? Jawapannya tidak. Saya ni datang daripada keluarga yang mak saya ibu tunggal. Saya membesar di sebuah kawasan di Kampung Melayu Majidi. Kawasan kami tu, kalau dekat Kampung Melayu Majidi tu, nak jumpa rumah saya tu susah sebab rumah saya bahagian bawah-bawah. Rumah di kawasan Rumah Setinggan. Bila nak bertanding, sudah tentunya pada usia 27 tahun, kapasiti saya untuk bertanding, saya bukanlah ada duit yang banyak, macam yang saya sebut tadi. Saya tak datang dari keluarga yang kaya, saya tak datang daripada keluarga politik. Tapi apa yang saya ada adalah, saya ada azam dan kesungguhan untuk buat sesuatu yang berbeza kepada Malaysia, untuk bawa perubahan dalam sistem pendidikan Malaysia, sistem ekonomi Malaysia, untuk membawa satu Malaysia yang segar, satu Malaysia yang baru, untuk mencipta dunia politik yang baru. Itu saja yang saya ada. Bukannya duit, bukannya nama keluarga, bukannya orang-orang kaya yang ramai di belakang saya. So, persoalannya sekarang ni bila dah jadi YB, saya jadi kaya ke? Jawapannya juga tidak. Sebab apa? Sebab kalau dalam Don Pucawangsa ni, dalam Don Pucawangsa ni kita bukannya Don kerajaan. Jadi bila kita bukan Don kerajaan, kita cuma dapat peruntukan RM200,000 setahun. RM200,000 setahun ni saya nak cerita, RM100,000 masuk dalam akaun pejabat daerah. RM100,000 saja masuk dalam kawasan saya, dalam akaun Pusat Khidmat Pucawangsa. Dan daripada RM100,000 ini, itulah duit yang kita nak guna untuk administration, itulah duit yang kita nak guna bila ada banjir, itulah duit yang kita nak guna bila kita melawat orang meninggal, kita ziarah orang baru kahwin, kita melawat orang sakit, kita melawat ibu tunggal, kita melawat anak-anak yatim, kita bila ada NGO minta bantuan daripada kita, bila ada persatuan nak buat event, dia minta sedikit dana, bila ada sekolah nak pergi buat nak pergi pertandingan, dia minta dana. Itu saja yang digunakan. Itu semua digunakan menggunakan RM100,000 tu. So obviously dengan RM100,000 tu, dia bukan satu dana yang cukup untuk buat semua benda yang saya sebut tadi. Jadi apa yang kena buat? Sebab itulah ramai orang fikir nak jadi YB ni kena kaya, sebab nak gunakan duit peruntukan untuk benda-benda yang saya sebut tadi susah untuk kita cukup. Sebab dekat Malaysia ni, orang kita dah terbiasa dengan politik yang kita panggil politik runcit. YB ni dah dianggap sebagai ATM. Tak dapat bayar bil, minta tolong daripada YB. Tak dapat anak nak pergi universiti, tak ada laptop, minta tolong daripada YB. Bila ada orang sakit, perlukan duit untuk pembedahan, minta tolong daripada YB. Bila ada orang perlukan katil hospital, minta tolong daripada YB. Dengan duit peruntukan yang terhad, macam mana YB nak tolong mereka semua? Jadi kalau macam tu, bila office dah tak ada duit, apa yang YB buat? Takkan YB duduk goyang kaki saja dalam office kan? Takkan bila penduduk minta tolong, kita nak kata, oh minta maaf lah tak ada duit, saya memang tak boleh nak tolong langsung, dan kita biarkan mereka macam tu je. Sebab tu ramai orang ingat YB kena kaya, sebab YB kena ada duit untuk buat semua benda ni. Tapi kalau tanya saya, kekayaan tu tidak sepenting azam, kesungguhan dan iltizam untuk buat sesuatu. Pada akhirnya, macam saya bukan datang daripada keluarga yang kaya, saya tak banyak duit sendiri. Waktu saya bertanding baru 27 tahun, saya tak sempat kumpul kekayaan sendiri. Tapi apa yang saya ada adalah, saya ada kesungguhan untuk bantu penduduk bila mereka minta bantuan. Jadi tak kisahlah apa yang jadi, saya akan bantu penduduk yang datang ke pejabat saya. Kalau ada banjir yang berlaku, macam banjir yang berlaku pada tahun 2023, 2024 sampailah ke 2025, tak pernah sekali pun saya kata dengan penduduk yang saya tak boleh nak bantu masa-masa banjir sebab kita tak ada duit. Sebab apa yang kita perlu buat adalah kita perlu ada ilmu macam mana untuk kita meraih dana. Jadi suatu banjir, apa yang saya buat? Suatu banjir, apa yang saya buat adalah saya buka akaun raih dana, saya tanya orang ramai. So orang Malaysia ni sebenarnya ramai orang yang baik-baik, ramai orang yang nak tolong mangsa banjir, ramai orang yang nak tolong mereka yang memerlukan. Cuma mereka tak tahu macam mana nak tolong. Jadi apa yang saya buat, saya buka akaun, saya kata siapa nak tolong, kita sama-sama bantu rakyat. Dan ramai sangat orang yang nak bantu penduduk yang kena banjir. Ada yang datang ke ofis saya, hantar bantuan. Ada yang masukkan duit ke dalam akaun mangsa secara terus. Ada yang tanya saya, YB ada tak akaun mana-mana yang boleh kami masukkan duit untuk bantu mangsa banjir. Ada yang nak turun padang, tolong bersihkan rumah orang. Semuanya adalah resource wakil rakyat. Bukan sekadar duit semata-mata, tetapi rakyat yang percaya bahawa wakil ini mampu untuk buat kerja dan mereka nak sama-sama buat kerja bersama wakil rakyat. Itu yang pertama.
Kedua, apabila kita ada program-program macam kita nak tolong orang dapatkan laptop, sebab banyak pelajar yang dapat masuk universiti tapi tak ada laptop. Macam mana kita nak tolong mereka? Jadi kita buat program macam fund run. Kita buat again program raih dana. Saya buat mesyuarat ataupun majlis raih dana kecil-kecilan bersama dengan orang-orang yang nak bantu anak-anak di Pencurwangsa, orang-orang yang percaya bahawa semua rakyat di Malaysia, semua anak-anak di Malaysia ada hak untuk dapat pendidikan berkualiti yang sama. Semua ini kita buat untuk pastikan bahawa tidak ada penduduk yang ketinggalan hanya kerana mereka mengundi seseorang yang tidak berada di bangku kerajaan. Jadi bagi saya, YB tak perlu jadi kaya, tetapi apa yang perlu ada, kita perlu ada resource dan kita perlu ada kesungguhan untuk meraih dana supaya kita dapat bantu penduduk-penduduk yang memerlukan dalam kawasan. Tapi pada masa yang sama, saya rasa ada juga kepentingan sebagai seorang wakil rakyat yang baru, yang ada iltizam untuk membawa politik baru, untuk menceritakan pada penduduk di luar sana apa sebenarnya tugas wakil rakyat. Sebab sekarang ni ramai orang fikir wakil rakyat ni kerja dia adalah politik runcit. Dia cuma perlu selesaikan isu-isu macam yang saya sebut tadi. Dan pada masa yang sama, saya rasakan ada kepentingan untuk kita buat satu kesedaran kepada seluruh rakyat Malaysia apa sebenarnya tugas wakil rakyat, apa sebenarnya tugas ADUN, apa sebenarnya tugas ahli parlimen. Sebab kita tak nak wakil-wakil rakyat kita hanya tertumpu kepada politik runcit semata-mata. Sebab politik runcit ini bukan tugas hakiki mereka. Tugas hakiki wakil rakyat, tugas hakiki ADUN, tugas hakiki ahli parlimen adalah membuat dasar. Tugas hakikinya adalah mengubah undang-undang. Tugas hakikinya adalah menjadi semak dan imbang kepada eksekutif dalam negeri. Tugas hakikinya adalah apabila masuk ke dalam Dewan Undangan Negeri atau masuk ke dalam Dewan Rakyat, mereka boleh bawa cadangan kepada isu-isu yang berlaku dalam kawasan. Mereka boleh bawa cadangan penyelesaian kepada isu-isu yang berlaku dalam negeri. Mereka boleh bawa cadangan penyelesaian kepada isu-isu yang berlaku dalam negara. Semua ini memerlukan wakil rakyat yang sudi untuk berjumpa dengan rakyat, tahu apa masalah-masalah yang berlaku dan cari jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diceritakan oleh rakyat. So, kalau tanya saya, apa yang lebih penting nak jadi wakil rakyat? Wakil rakyat kena kaya ke? Apa yang saya rasakan, wakil rakyat tak perlu kaya dengan duit. Tapi nak jadi wakil rakyat yang lebih penting sekali adalah kaya dengan kesungguhan dan kaya dengan ilmu. Lama, saya sebenarnya nak buat poster sambil cerita ni. Tapi poster saya tak siap lagi. Okey. Ni tinggal masukkan belakang ni, siap satu poster.